5 jam yang lalu pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat posting mereka dekat muka buku ada memberitahu tentang bantuan kewangan yang melibatkan OKU. So guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kau semua yang sudi untuk saja sembang aku Faizwan. Jom aku nak baca paparan ini. Tapi sebelum itu mungkin ada di antara korang ini bila dengar je bantuan-bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM, of course ada pengalaman-pengalaman yang orang kata tidaklah seronok untuk didengarkan. Lagi-lagi lah kalau nak buat permohonan ini ataupun nak cuba nak memohon sekalipun, okey, adalah perkara-perkara yang tak diingini. Contohnya, korang komen lah dulu kat bawah apa perkara-perkara yang korang rasa ataupun pengalaman yang bila korang nak buat permohonan ada je, okey, pengalaman pahit itu. Komen kat bawah. Aku tak nak cakap lebih-lebih lah. Tapi macam mana pun, jom kita tengok paparan ini. Jom kita tengok yang pertama, Elan Pekerja OKU, okey, iaitu sebanyak RM450 sebulan, okey, kepada mereka yang bekerja OKU. Dan yang kedua, bantuan OKU tidak berupaya bekerja RM300 sebulan, okey. Dan yang ketiga, bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik terlantar, pesakit kronik tidak terlantar sebanyak RM500 sebulan. Dan yang keempat, bantuan modal asas 2-year exit program, okey, RM5,000 one off. Bantuan sebanyak RM5,000 untuk membantu OKU memulakan perniagaan. Dan yang kelima, bantuan alat tiruan ataupun sokongan. Kos benar dan tidak melebihi RM20,000. Okey, yang mana bantuan pembelian alat tiruan ataupun alat sokongan, okey, berdasarkan kos sebenar dengan had maksimum RM20,000 sekaligus. Dan yang keenam, okey, allowance peserta pusat pemulihan dalam komuniti, iaitu sebanyak RM300 sebulan bagi peserta di PPDK. Dan yang ketujuh, subsidi yuran perbelanjaan kanak-kanak autism, iaitu sebanyak RM1,000 one off, okey, kepada kanak-kanak autism yang dihantar ke pusat yang memberikan perkhidmatan terapi ataupun program intervensi awal EIP. Kalau diikutkan di Jabatan Kebajikan Masyarakat ada banyak 70 keistimewaan yang ditawarkan, okey, kepada pemegang kad OKU. So kau boleh tengok je ke, okey, dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat punya orang kata posting, okey, dekat sini. Tapi aku tak nak cerita panjang-panjang lah sebab aku nak bagi tahu je apa yang ada, dan korang boleh lihatlah, okey, dekat posting mereka supaya korang boleh tahu lebih detail lagi, okey, ataupun korang boleh pergi ke website www.jkm.gov.my. Dan aku faham ada segelintir orang seperti mana yang aku dah maklumkan dalam awalan tadi, okey, video aku, mungkin ada mereka pihak JKM ini kata tidak, orang kata bukanlah tidak, dia macam kata sukar untuk melayani, menyantuni korang, lebih-lebih lagi kalau dilihat dari segi luaran sahaja. Dan kes-kes begini memang terlalu banyak. Okey, bukan dihadapi oleh seorang dua orang, tetapi ramai rakyat Malaysia dekat luar sana yang mana nak memohon bantuan, baru saja masuk, lepas tu dah orang kata menganggap diri mereka ini macam tak layak pula, tanpa mereka ini tak siasat terlebih dalam. Tapi macam mana pun, aku harap pihak JKM jangan orang kata bersikap demikian. Please lah, okey, ambil dan dengar dahulu, okey, orang kata dari segi lampiran dokumen, okey, untuk mereka ini dilihat adakah layak ataupun tidak, sebelum nak menganalisis ataupun nak declare mereka ini terus tak layak macam tu. Okey, sebab nanti kan aku buat live masuk buat ni terjah JKM mampus korang. Okey, so JKM buat kerja betul-betul. Okey, jangan nak membabi buta saja. Ikhlas tu kena ada. Okey, itu saja perkongsian aku, Faizwan. Assalamualaikum.